Kita ni hari-hari makan macam-macam. Minuman manis, makanan segera, tapi air kosong kurang. Lama-lama buah pinggang yang jadi mangsa. Tapi yang sedihnya, ramai tak sedar buah pinggang mereka dah mula lemah. Bila badan mula bengkak, air kencing jadi keruh, asyik kencing malam, badan cepat letih, itu adalah tanda awal buah pinggang sedang minta tolong. Statistik di Malaysia tunjukkan makin ramai orang muda disahkan ada masalah buah pinggang. Puncanya, pemakanan tak seimbang, kurang detoks dan tiada penjagaan awal. Sebab tu ramai yang dah mula beralih kepada ikhtiar semula jadi. Salah satunya adalah jus Tera. Jus ini merupakan jus herba yang berasaskan akar tali hayat, khas untuk bantu jaga dan pulihkan fungsi buah pinggang secara perlahan dan selamat. Jus Tera bukan jus biasa. Ia diformulakan dengan bahan utama iaitu akar tali hayat, sejenis herba tradisional yang terkenal kerana keupayaannya cuci darah, buang toksin dari buah pinggang, lancar kencing dan kurangkan tekanan pada buah pinggang. Dengan pengambilan secara konsisten, ramai pengguna kongsikan perubahan mereka. Antaranya ialah badan rasa lebih ringan dan segar, masalah kencing malam berkurang, bengkak kaki dan muka makin surut dan ujian fungsi buah pinggang semakin baik dari masa ke semasa. Okey, kesihatan buah pinggang ini ibarat paip utama dalam badan. Bila dia tersumbat, maka seluruh sistem akan terganggu. Jus Tera ini juga bukan ubat, tapi ia adalah usaha atau ikhtiar awal sebelum terlambat. Dari akar tali hayat kepada kekuatan dalaman kita. Jadi, jika sayang buah pinggang, jom mulakan dengan jus Tera hari ini.